Howdy, apa khabar? Lily, terima kasih untuk adminnya. Semoga dimudahkan rezeki, mudahkan segala urusan. Apa kabar semua, sihat kah? Sihat kah semua? Howdy tuan, howdy Syazrin, howdy ini, hey, howdy semua. Apa kabar? Howdy, alhamdulillah Lily, alhamdulillah. Apa kabar semua, sihat kah? Ya, ada berita baik untuk nenek moyang semua. Di mana? Sekejap. Howdy, bestie, Bibi Alia. Ya, ada berita baik untuk nenek moyang semua. Bestie, terima kasih untuk adminnya. Terima kasih, bestie. Okey, ada berita baik untuk nenek moyang semua. Manja trauma jumpa uncle itu. Kok trauma manja? Kok trauma si manja? Dah lah nama Muhammad Manja. Okey, nenek moyang semua, ada berita baik untuk kalian semua. Ya, seperti yang sedia maklum, Amba sudah mendapat tender gunsmiths di Annesburg. Ya, jadi kita akan mulakan perniagaan. Dah mula dah semalam sebenarnya. Muhammad Manjis binti Bibi Alia. Itulah tu, Muhammad Manjis binti Bibi Alia tu. Ya, itu adalah kejayaan pertama suku asli di sini. Jadi kita sudah dapat tender untuk apa? Tender untuk gunsmith. Jadinya kita akan berniaga di Annesburg. Hidup suku asli, ya, hidup suku asli. Tapi hari ini ada misi yang lebih besar sekali sebenarnya. Ya, misi pertama sudah tercapai. Ada misi kedua. Misi kedua adalah hamba dengan Tuan Jack mahu mencari Van Helsing. Dikatakan dia berada di Hospital St. Denis. Jadi hamba mau lupa buka TeamSpeak lah. Patut tak dengar suara orang. Lupa buka TeamSpeak. Okey, sudah buka. TeamSpeak sudah dibuka. Mari. Jadi sebentar. Sebelum tu kita kena keluar wang dulu. Kita keluarkan wang dulu. Ya, duit semalam sudah habis semuanya. Tinggal $300 saja dalam bank. Itu sajalah yang dah kena buat kerja nanti lepas ni. Kena kerja kuat lah lepas ni. Withdraw $100. Okey, sudah. Jadi kita akan ke Rhodes seperti mana yang hamba sudah betul-betul baik sampai tinggal 300 ya. Betul. Tahu tak kali terakhir berapa, Lily? 34,400 kita orang bet dapat ni. Dapat Annesburg. Yang tertinggi 34,600 dapat Valentine. Last dengar 22k tak 34,000 Lily. Harga digi. Last bet 34,400. Lepas tu stop dekat situ lah. Lepas tu start dekat situ. Seperti mana yang kita dah rancang dengan Tuan Jack semalam. Kita akan ke Rhodes. Jadi jom, mari kita pergi Rhodes. Akan minum banyak lagi. Okey, tak apa.
makan siap-siap lah ya. Si Togorogos. Orang tua. Itu si orang tua tu. Jom, kita masak air dulu sebelum kita pergi. Baik, Dona, hati-hati ya. Baik, Dadah. baik. Ya, dadah. Sekarang ni saya Minum air dulu. Mari. Jom. Kita ke Rhodes. Mana jalan dekat? Ni sini kan. Sini kita ikut jalan kereta api. Lagi senang. Guys, jangan lupa bantu tap-tap skrinnya dan juga bantu share banyak. Share link je. Tak perlu nak paste. Share link banyak. Share link banyak. Lepas tu kasih apa? Tap-tap screen. Kita cuba target 50k hari ni ya. Macam kita target apa? Kita target apa? Tap-tap screen 50k dan kita try target share 100 share. Kita cuba jom mari. Tak payah nak paste, copy link je. Copy link je banyak sampai 100 kali. Copy link banyak. Copy link banyak. Copy link banyak sampai 100. Tak kisahlah asalkan kita capai copy link 100, share 100. Dan juga kita tap-tap screen sampai 50k hari ni. Boleh ya? Malam ni. Kalau banyak tap-tap screennya, banyak apa? Banyak tap-tap screen, banyak share, lagi semangat lah saya nak live. Kan? Kalau tak ada tap-tap screen, tak ada share, macam mana saya nak semangat nak live kan? Betul tak? Kan? Kasih tap-tap screen lah. Kasih tap-tap screen, kasih share banyak. Share sampai 100. Lepas tu kita tap screen sampai 50k. Bos semangat saya nak live kan. Kalau tak memang saya tak live lah. Kasih. Mari. Cepat. Mari. Tap screen, kasih share banyak. Mari. Baru 1000 je guys. Kasih tap banyak lah. Nampak. Mantap. Kan bagus kalau share banyak macam tu. Okey, baik. Nanti sampai Rhodes kita akan hantar surat pada Tuan Jack. Kita hantar surat pada Tuan Jack dan kita bagi tahu yang kita dah sampai di Rhodes, tunggu dia. Ya. Baik ya. Baik.
Tap lagi guys. Tap lagi. Tap lagi. Kasih share lagi banyak. Share banyak. Kita capai target 100 share ni. 100 share dulu. Tak apa, sikit-sikit. Ya. Kita target 100 share dulu hari ni. Lepas tu kasih tap screen. Tap screen sampai 50k. Mari. Mari. Lagi. Bagi lagi. 50k malam ni. Muzik kalau kuat sangat beritahu Saya pelankan sikit lah ya. Okay. Saya pelankan muzik. Biar hilang masalahnya. Itulah. Tak apalah. Sudah sampai. Jom kita hantar surat kat Jack. Mari. Mail TJK, terima kasih untuk follow-nya. Terima kasih. Semoga dimurahkan rezeki, mudahkan segala urusan. Terima kasih. Selamat datang, salam kenal. Mail TJK, terima kasih untuk adminnya. Terima kasih. Semoga dimurahkan rezeki, mudahkan segala urusan. Terima kasih. Okey. Jom kita hantar surat kat Jack. Sorry. Mau hantar surat tuan. Add new contact. Tuan, cek. Sepro. KDV. Okay. Sudah, jom. Macam mana ni? Okay. Howdy. Sudah sampai. Brothers. Maaf. Ini hamba Tuan Koba. Hamba sudah sampai di Rhodes. Hamba akan tunggu kamu di tempat menghantar surat. UUN 8118. Berapa hantar surat? 50%. Boleh lah. Mari kita tunggu kat luar. Mantap. Kan best kalau tap-tap macam ni. Nampak? Kan best kalau tap-tap macam ni. Saya semangat sikit kan guys. Sekejap Dewi Dasril, selamat datang Dewi Dasril. Apa khabar? Sihat ke? Sihat ke Dewi Dasril?
Selamat malam tuan, selamat malam. Apa khabar? Sihat ke? Alhamdulillah sihat. Howdy, Eh. Tuan. Howdy sahabat. Ya, Ya, kamu baru sampai kah? ya. Bagus, Ya. Pak. Baik. Kamu ada bawa bandana kamu? Ada. Okey, baik. Begini, tuan. Sampai di Saint Denis, berdekatan dengan hospital itu baru kita pasang bandana. Kamu tahu tak ada bangunan gereja tinggi di sebelah hospital itu? Tahu. Sampai di bangunan gereja itu baru kita pakai bandana kita ya. Boleh? Boleh. Mari. masalah. Mari. Mau saya turunkan senjata saya ni ya? Sorokkan senjata lah tuan. Takut nanti apa-apa terjadi, lo main ingat kita membawa senjata. Mak ada orang. Kita mau... Aduh. Apa dah tuan? Sekarang ni sepertinya waktunya siang, Tuan. Siang Mau ya? kita bergerak waktu siang kah ataupun kita mau bergerak di sedikit gelap begitu? Kita tunggu waktu senja boleh kah? Boleh, tapi sepertinya tidak berapa cantik lah kalau kita tunggu di sini. Bagaimana? Kita mau pergi ke mana? Di Boulder Blade tu ada satu rumah, Tuan. Tuan tahu kan rumah di Boulder Blade tu? Tidak mengapalah, kita naik kuda saya, mari. Mari. Abang naik dengan kamu ya. Baik. Audi, Tuan. Audi. Audi, Tuan. Audi, tuan-tuan dan Howdy. nona. Sudah mau mula ni. Cepat. Kau je lambat. Alamat. Jom. Astaga. Friendly Morales. Ramai orang di sini ya. Ya. Hamba rasa mungkin mereka akan lakukan bidaan di sini ya. Oh iya kah? Ya. Audi. Audi, Tuan. Untuk Ya, Audi Tuan. tuan-tuan. Audi. Tuan-tuan masuk beat kah? Tidak. tidak. Oh tidak. Kami cuma melimpas lalu di sini saja, Tuan. Ini tuan apa nama yang menang semalam ah? Oh ya. Kan- Alamak. Iya. Baik. Kalau tuan siapa yang beat saya mau ajak dia main poker dulu. Oh, tidak. Hamba tidaklah. Iya. Ini Sudah habis tuan-tuan duit. yang akan beat kah? Bukan ah. Saya sekadar pengacau saja. Pengacau beat kah? Iya. Saya bukan masuk beat ah. Baik. Saya Baiklah. lihat saja. Baiklah tuan, kami pergi dulu ya. Kami berlangsung dulu ya. Baik, mari tuan cek. Mari. Guys, betul lagi tap sekali ni. 2.2 okey tu. Kamu kita yakin kasih. kah informasi yang kamu terima tu? Kalau melihat kepada apa yang hamba nampak bila Katara keluar daripada hospital itu, dan juga maklumat daripada Tuan Marshal Ron Kenway itu mengatakan yang Tuan Wei sakit. Kalau kita cantumkan kedua-dua maklumat itu, berkemungkinan Van Helsing itu ada di hospital sendiri sana.
Kemana lagi dia mau pergi, Bermakna- Tuan? Yalah, bermakna dia dirawat di sana lah. Ya. Kemana lagi dia mau pergi? Kalau dia pergi hospital, takkan dia pergi tempat biasa-biasa. Betul? Dia orang kaya kan? Ya. Kononnya. Kaya hasil kekayaan mengaut tanah orang ah. Iya, Tuan. Kalau betul lah dia kaya, mesti dia duduk di hospital. Itulah yang hamba rasa. Mungkin kita berteduh sebentar di rumah ini, Tuan. Mari. Jadi begitulah, Tuan. Itu yang hamba itu yang info dan maklumat yang hamba dapat setakat ini. Ya, itulah. Oh, bersepah sekali rumah ni. Iya. Ini rumah siapa dulu ya? Ini tidak silap saya rumah yang diduduki oleh keluarga The Boss. Keluarga Demos. The Boss The Boss ya. Oh. yang membekalkan barang mentah itu. Oh, iya. Yang ini, Tuan, kalau Tuan ingat yang apa ni, si tua bangka datang jumpa saya, mau temukan saya dengan Tajul. Seolah-olah mengatakan yang dia itu ada kuasa menghampiri Tajul lah. Tapi semua itu hanya omongan kosong saja, Tuan. Hai. Mana Tajul sekarang ya? Hai. Mati, biar dia mati, Tuan. Jangan Ya. dia muncul di depan mata saya. Tapi kalau dia mati sebelum hamba dapat. Kamu sudah ada senjatanya. Ya, sudah ada. Hamba sendiri belum buat lagi, Tuan. Untuk hamba. Ya. Kalau dia mati di tangan hamba, baru hamba rasa puas, Tuan. Peluru ini sekotak saja, Tuan. Ya. Khas untuk Van Helsing, khas untuk Tajul Arifin. Memang dua orang itu saja. Hamba rasa satu hari nanti hamba mau ukir dua butir peluru, Tuan. Satu ada nama Van Helsing, satu lagi ada nama Tajul. Kita tamatkan saja riwayat Van Helsing hari ini. Iya. Kalau dia ada hari ini, kita terus habiskan saja riwayat dia di sini. Di situ. Ya. Sebentar ya, saya cuba buka bajunya. Macam mana mau buka baju? Saya lupa. Kod, Tuan. Otot F6. Betul. Ya, sudah. Tapi tidak smart lah. Tak apa, saya pakai balik ya. Kamu selalu, ya ini kan tempatnya sejuk sikit kan, di Ya. Blackwater sana. Memang kita kan hamba pernah duduk di Blackwater. Jadi kita pun buka baju, hamba saja buka saya baju saya, tinggal poncho saja, Tuan. Di mana? Di Blackwater kah? Di Blackwater, ya betul. Tapi okey lagi, Blackwater kontanya bersih. Bukan Ya. sintetis, kontanya busuk. Iya. Tapi itulah, Tuan. Dulu waktu di Blackwater dulu. Buka baju pun tinggal poncho pun tidak ada nona dulu . Ai. Dia begini, Tuan. Ya. Forever alone saja, Tuan. Ya, hamba pun tak tahulah apa kabar tunang hamba itu. Dia berada di Jepun sekarang ni. Hamba Dia berada di Jepun ya. Ya, hamba suruh dia pulang ke Jepun waktu peperangan dia buat dulu. Hamba takut Saya punya isteri mati ketika peperangan, Tuan. inilah sebabnya kita perlu buat begini. Sebab Tamat. itu saya punya dendam takkan padam. Iya, Tuan. Tuan, kamu ada rancangan tak untuk menjadi gubernur kembali di West Elizabeth, Tuan? Oh, tidak, Tuan. Tidak ke? Tidak. Bagilah orang lain jadi gubernur, Tuan. Begini, Tuan. Hamba sebenarnya ada hasrat untuk menjadi gubernur di New Hanover, Tuan. Baguslah tu. Tapi Gubernur pertama daripada suku. tapi hamba mau tanya kepada kamu. Ya. Kamu kan pernah mendaftar menjadi calon untuk menjadi gubernur kan, Tuan? Ada syarat-syaratnya kah? Contohnya tidak boleh suku asli menjadi gubernur kah? Apa? Tidak ada. Tidak ada Tidak ada. syaratnya. Oh, baik. Kalau begitu, Tapi kena ada kad pengenalannya, Tuan. kad pengenalan yang mesti berdaftar di wilayah yang kita mau bertanding itu kan? Betul. Okey, kalau macam tu hamba daftar di New Hanover lah.
Tuan, saya cadangkan Tuan, jangan munculkan diri sebagai orang suku Tuan. Hmm. Tuan kena blend dengan keadaan persekitaran. Tuan cuba jadi orang kebanyakan Tuan. Bercampur dengan orang-orang di New Hanover itu. Adakah perlu hamba pakai nama lain? Mungkin sebab begini Tuan. Hmm. Sekarang ini tidak ada pemerintah, tidak ada yang berkuasa, betul. Betul. Tapi kamu tahu kan keluarga Helsing itu sendiri orang yang mengatur gerak undang-undang dalam negara ni. Ya, betul. Mengikut kehendak keluarga mereka sendiri. Ya, betul. Jadi tidak mustahil jika apa yang kita lakukan sebentar lagi ni sampai ke pengetahuan bapa mereka, sudah pasti dia akan memburu kamu kan. Bagaimana kamu mau bertanding jika menggunakan nama kamu? Yang penting kita tidak dedahkan identiti kita lah Tuan. Itu paling penting lah. Sebab itu semalam hamba tanyakan kepada kamu. Kamu masih ada simpankah baju-baju waktu kamu nakal dulu? Ini baju perang saya Tuan. Iya, baju yang ada bandana kan? Iya benar. Ya, jadi sebab itu hamba tanyakan kepada kamu semalam. Cadangkan kita pakai bandana waktu masuk ke dalam hospital itu. Baik. Okey Tuan. Begini Tuan. Ini perancangan saya ya. Saya utarakan kepada Tuan. Baik. Okey, jika kita masuk ke Saint Denis ini, saya orang yang sangat dikehendaki di Saint Denis Tuan. Oh ya, Tuan tahu baik. kan saya tidak boleh masuk ke Saint Denis sesuka hati saya. Baik. Jadi kita masuk melalui jalan kereta api ini Tuan. Jalan kereta api ya. Baik. Ya, jalan kereta api menuju ke JT. JT ya. JT Okey. perampiran pejabat pos itu. Baik. Hamba setuju. Dan daripada situ kita menyelinap ke belakang bangunan, lalu sampai ke kawasan gereja itu Tuan. Boleh. Hamba setuju, Tuan. Dan Itu adalah cadangan yang terbaik. pergerakan kita di waktu malam lah. Lebih elok batu alam Tuan, sebabnya hamba ada lalu lalang di Saint Denis tadi Tuan. Ya. Hamba lihat waktu malam sangat sunyi di situ. Sangat sunyi kan? Ya, sangat sunyi. Tidak ada orang dan juga warga pun. Jadi hamba rasa ini adalah waktu malam adalah waktu yang terbaik lah untuk kita. Baik, tak ada masalah. Sekarang sekitar jam pagi lagi ni Tuan. Pagi lagi. Tuan ada makanan kah? Kalau mau hamba boleh buka campfire di luar Tuan. Maukah? Saya ada makanannya. Tak ada Mau- masalah. Mau masak kah? Boleh juga bekal sedikit. Mari Tuan. Mari. Ya, hamba buka campfire-nya. Okey Tuan. Boleh masak di sini. Lepas saya minum air dulu lah. Lepas tu saya makan dulu lah. Hamba sebenarnya ada Bagaimana? ada nama kedua tau Tuan. Apa namanya? Nama orang asing lah. Nama Ke- orang asing? Ya, Kenny Grayson. Kenny? Kenny Grayson. Kenny Grayson. Ya, kalau kamu lihat betul-betul, tanda tangan hamba adalah tulisan K dan G. Oh, iya kah? Ah. Oh, okey, faham. Ya, Kau bau gasak, aka Kenny Grayson. ya betul. Sebab, tapi hamba terfikir, hamba macam berfikir 2-3 kali. Sekiranya hamba mau bertanding di Hanover itu, adakah patut hamba pakai nama kedua itu ataupun pakai saja nama suku asli? Saya cadangkan Tuan guna nama kedua. Setelah menang, Tuan gunakan nama suku asli. Biar mereka terkejut dengan identiti Tuan. Ya, betul Biar juga kan Tuan? wilayah New Hanover tu berada di bawah penguasaan suku.
Menarik juga jaringan kamu. Ya, tetapi saya mau tanya tuan, di manakah kandang-kandang kamu yang lain? Tuan Gagak rasanya masih berada di dalam hutan. Kalau biawak kilau rasanya dia tengah bekerja sebagai doktor lagi tu. Itu Dan bijak juga tu menyelinap masuk ke dalam organisasi doktor itu. itulah tuan, itulah sebabnya. Dan Adinda hamba buaya tidur sekarang dia masih membantu untuk menguruskan gunsmiths kami di Enesburg sana lah. Faham? Tak, sepertinya itu kaum Wapiti saya tidak dapat mengesan mereka di mana tuan. Itulah hamba pun tidak tahu lagi keberadaan mereka bagaimana. Bukan apa, saya ada seorang dulu tuan kenal kan nama Rebecca itu? Ya betul. Yang pembantu saya semasa saya menjadi gubernur tu. Betul. Saya diberitahu yang dia telah berkahwin dengan kaum Wapiti. Z. Ya, Z Dakota. Dia mempunyai seorang anak tuan. Iya. Dan anaknya itu adalah doktor di sini. Tapi sepertinya yang saya dah bertanya dengan dia, dia mengatakan yang dia sudah lama tidak mendengar kabar berita daripada suaminya tu. Iya betul tuan. Setelah peperangan tempoh hari, dia tidak dapat berjumpa dengan suaminya. Jadi, tuan tidak dapat kesankah? Mungkin tuan-tuan boleh menolongkah atau membantu untuk mengesan kaum Wapiti berada di mana? Sekarang ini hamba masih lagi mencari maklumat tentang keberadaan mereka tuan. Yang sekarang ini yang hilang adalah 3 orang. Z Dakota, Bemose dan juga Tadong. Tadong, betul. Dan Amba sudah jumpa Togorogos. Sudah jumpa dengan Togorogos? Iya betul. Tadi waktu hamba meninggalkan Valentine, hamba sudah terserempak dengan dia, tapi dia laju saja bawa kuda. Masih lagi dengan perangai lamanya yang suka berjudi itu kah? Bukan tuan, masih bukan berjudi saja. Tak tahulah dia suka berjudi atau tidak, tapi sekarang ni masih makin lama makin miang dia dengan Nona tuan. Iya kah? Iya. Memenangkan Nona Ziggy itu tidak ada di sisi dia, makin miang lah dia. Saya tahu, kalau dia sudah kembali kita tunggu saja di Blackwater. Iya. Dia suka menginap dan bermalam di pekan Blackwater ya. Betul. Ya. Sudah banyak tempat ditanda tanda kawasan tu. Tadi dia sudah kencing di tempat potong pokok. Mungkin kita sudah tahulah di tempat mana nanti dia akan muncul. Betul. Selepas itu tadi dia katakan dia mau ke Strawberry. Strawberry, tempat Strawberry. Abang tak tahulah dia sudah tanda ke kawasan itu atau belum. tidak mengapalah sebab begini tuan, saya sebenarnya sangat terhutang budi dengan Tuan Gagak lah. Iya. Kamu berjumpa dengan dia kah? Iya, dan saya merasa sangat serba salah lah Iya. dengan dia. Saya sebenarnya tempoh hari semasa perbincangan untuk peperangan, dia seperti tidak mau bertegur sapa dengan saya. Iya. Ya, mungkin waktu itu dia masih bersedih lagi tuan. Tapi sekarang ini nampaknya dia sudah okey. Oh ya kah? Dan tuan mau tahu kah? Dia tidak dapat menyertai peperangan dengan kita dulu kan? Kamu tahu kan? Ya, saya tahu. Last tempoh hari saya berjumpa dengan dia sebelum last yang kita bertemu ketika perbincangan di trading post. Betul. Trading post di sungai sana. Ya betul. Dan waktu peperangan itu, dia telah amanahkan hamba untuk kumpul apache yang ada di dalam Nusantara ini. Sementara dia kembali ke Mexico dan membawa bantuan daripada sana. Bantuan pahlawan daripada kampung kami di sana. Faham. Tapi sewaktu di Valentine, dia berpecah dengan isterinya Nona Semut dan Pipit dan juga Nona Sera. Dia mencari anak angkatnya itu, biri-biri ngantuk itu di Valentine.
Tapi tidak berjumpa kah? Dan waktu dalam perjalanan dia kata dia terserempak melihat Pipit dan Pipit sedang berbalas tembakan dengan lawman waktu itu. Oh iya kah? Ya, dan wagon itu telah menghentam pokok dan Nona Semut iaitu isteri dia itu tidak sadarkan diri. Oh iya kah? Iya. Dan ketika itu dia katakan pada hamba dia membantu Pipit untuk untuk melawan lawman. Dan ketika itu dia suruh Pipit dan juga Nona Siraj bawa isterinya itu Nona Semut pergi ke Mexico dan dapatkan bantuan. Dan lepas tu dia tak sedar diri selepas ditembak oleh lawman dan dia pingsan. Dia tidak sedarkan diri selama 3 bulan. Kemudian bagaimana keadaan anda sekarang? Sekarang nampak sudah okey. Nampak okey. Ya. Sekarang nampak sudah okey, masih okey semuanya. Tidak ada apa masalah. Cuma tempoh hari Amba ada bagi tahu hasrat Amba untuk bertanding jadi gubernur. Ya, ialah dia nampak macam mukanya nampak macam tidak bersetuju. Oh iya. Ya, tapi lama-lama dia restulah rancangan hamba itu. Bukan Dia apa. begini tuan. Jawatan gubernur ni mungkin nampak mudah tuan. Iya, Tapi sebenarnya datang dengan tanggungjawab yang sangat besar tuan. betul tuan. Sebab Saya- itu Masa saya jadi gubernur, saya tidak mahu melihat rakyat saya susah. Sebab itu setiap kali ada rakyat baru yang mendaftar sebagai warga di West Elizabeth, saya sediakan kemudahan. Kemudahan daripada segi barang perubatan, sedikit bekalan makanan, sedikit benih dan juga peralatan menanam serta peralatan memburu. Dan sedikit sagu hati lah. Ya. Wang sedikit. Tuan Jack, kalau kamu tidak keberatan Tuan Jack, Ya. bolehkah kamu beri salinan model pentadbiran kamu sewaktu kamu jadi gubernur dulu? Boleh, tak ada masalah tuan. Ya, sebabnya sekarang ini Amba sudah minta salinan model pentadbiran daripada Tuan Maniam. Tuan Maniam. Tuan Maniam. Dan juga Amba belum berjumpa lagi dengan Maverick. Jadi Amba mau minta juga model pentadbiran ayahnya dulu, Tuan Talib Morgan Bisu itu. Talib Morgan Bisu. Ya. Musuh keturunanku. Oh, iya Jangan kah? kau sebut nama dia di depan mataku. Oh iya kah? Ya. Dia punca kejatuhan Bar Valentine. Begitukah Tuan? Ya. Jangan disebut namanya tuan. Oh, Dendam pada dia saya tidak akan padam lah. Tapi nasib dia sudah mati tau. Talib, si perut boroi yang hanya merakus, membolot harta-harta peniaga yang berada di Valentine ketika itu tuan. oh iya kah? Iya. Maafkan saya tuan kalau saya mencelah. Tapi Ya. itulah yang terjadi tuan. Ya kah begitukah? Amba tidak tahu pula apa yang dia buat, tapi iyalah. Kalau kamu mau tahu Tuan Jack, penghujung waktu sebelum dia meninggalkan tanah Nusantara ini, dia ada membuat satu permohonan kepada raja-raja mengatakan bahawa tanah Ambarino itu adalah hak milik mutlak suku asli. Oh iya kah? Iya. Dan juga Bukan dia ke yang mengatur rancangan bersama dengan Malcolm untuk merampas tanah orang asli? kata Maverick dan juga Togorogos, Tuan Datuk Talib Morgan Bisu dipergunakan oleh Malcolm itu. Seperti mana Tajul dipergunakan oleh Malcolm? Iya betul Tuan, begitu. Dia dipergunakan oleh Malcolm itu. Yalah, mereka kan bersaudara, Malcolm dan juga Ya, Datuk Talib betul. itu. Jadi Betul. ya mereka mau merencanakan rancangannya itu, mestilah dia akan berjumpa dengan saudaranya itu. Tambahan pula dia itu gubernur, kan? Betul. Jadi penghujung waktu kematian saudaranya Apeng Morgan Bisu, Ya. sejak daripada kematian saudaranya itu baru dia sedar Tuan. How did Baru howdy Tuan. Oh, ini rasa macam
Siapa? Ini Red Ponco ni. Red Boncho kah? Iya. Setelah kematian Apeng Morgan Bisu, saudaranya itu, setelah itu dia sedar akan kesilapan dia, dan sebab itu dia menggunakan kuasa gubernurnya itu menghantar surat kepada raja-raja mengatakan bahawa tanah Ambarino itu adalah hak milik mutlak suku asli, dan menggunakan tanda tangan dia, dan juga ada tanda tangan Sultan Abdul Hamid. Ada lagi satu surat, raja-raja mengesahkan bahawa tanah Ambarino itu adalah hak milik mutlak suku asli di dalam Nusantara ini, dan bertanda tangan oleh Sultan Abdul Hamid. Faham. Kiranya surat itu adalah surat balasan daripada Sultan Abdul Hamid lah. Jadi dendam tok saya pada Talib itu dendam yang sia-sia lah. Mungkin Datuk kamu tidak tahu cerita penghujung cerita Datuk Talib itulah. Begitu. Dan selepas itu kan anak dia Maverick itu pula sampai di tanah Nusantara kan. Ya. Selepas pemergian dia ke Eropah itu kan. Betul. Jadi anak dia Maverick pula yang datang ke tanah Nusantara ini. Begitu. Pada awalnya pun kami, Tuan Jack, kami pun ada salah faham dengan Maverick itu. Suku asli ni. Iyalah, sebab dia sanggup bawa Loman bersama-sama dengan Malcolm nak rampas tanah Ambarino tu. Kamu tahu tak, Malcolm dia cuba untuk memporak-perandakan West Elizabeth kan. Kamu tahu tak, nama dia tak boleh disebut, kaki dia tak boleh jejak tanah West Elizabeth. Diharamkan sama sekali untuk disebut, dan diharamkan sama sekali untuk dia datang ke West Elizabeth. Hamba sebenarnya ada satu berita baik dan juga mungkin berita kurang gembira untuk kamu lah, Tuan Jack. Apa dia tu? Hamba dapat berita daripada Maverick mengatakan bahawa Malcolm sudah mati. Oh ya kah? Iya. Sudah mati kan dia? Iya, Malcolm sudah mati. Dan kamu tahu siapa yang bunuh dia? Siapa? Van Helsing. Baiklah, kalau begitu baiklah. Mudahlah kerja kita. Mudahlah kerja Satu kita kan. musuh sudah mati. Iya. Tinggal lagi satu. Iya. Asalkan Van Helsing tidak berkuasa lagi, asalkan Tajul tidak berkuasa lagi, kita ada peluang untuk menginjak-injakkan kepala mereka berdua. Betul. Iya. Jadi sepertinya hari semakin petang ni tuan. Kita sudah boleh bersiap sedia lah. Rasanya kita boleh berangkat sudah ni tuan. Baik, mari Baik, tuan. mari. Mari tuan. Mari tuan. Jauh sekali kuda saya. Samalah. Di seberang sana pula perginya. Aduh. Jalan dulu tuan, hamba ikut daripada belakang. Baik. Saya lihat seperti tuan di bawah kuda tuan. Oh ya kah? Ya, Sebentar. Ini sekarang hamba tengah berjalan kah? iya betul. Sebentar. Sekarang Di bawah kuda tuan. bawa kuda ya. Hamba lepaskan kuda dulu. Mari tuan. Sudah. Sudah okey ha? Mari.
tap lagi guys. Baru 2.8k ni. Kita kasih try 50k malam ni. Mari. Ni cerita best ni guys. Kasih tap skrinnya. Sini ya. Boleh tuan. Saya hantar surat kepada anak saya dahulu. Boleh tuan. Kandas. Macam mana? Dah beat ke? Gabriel, Gap. Tengah beat ke? Menang. Wah. Dapat sendiri sah. Dapat sendiri sah, Gap. Oh, ambil Rhodes. Oh, Saint Denis? Siapa pegang? Oh, keluarga dia Reyes. Senjata apa jual dekat ni? Dekat Lemoyne? Senjata apa jual kat ni? Lemak. Kan betul cakap Kandas. Mesti jual bolt action punya. Bolt action rifle kan? Apa lagi? Navy mana? Kandas rasa kan? Okay, mari tuan. Mari. Kita sudah boleh bergerak. Mari. Kita pergi bergerak. Kandas rasa kan? Navy akan jadi donation. Di luar kosong kah? Tidak ada orang kah? Nampak sunyi saja tuan. Tidak ada orang ni. Kita melalui lorong-lorong ni kan? Lorong-lorong kecil ni kita masuk. Sebabnya Navy crossover OP tau, Gap. Sangat OP. Kandas rasa nanti dia akan jadi donation tu. Maksudnya Kandas different dulu dalam DC. Ni kan? Mana ya? Rasanya di depan ini. Ya kan? Di depan itu, betul. Okey. Mari, tidak ada orang. Mari. Ada bunyi kuda tuan. Mana? Di hadapan. Ikut dah. Saya tidak ada orang tu. Baik. Ada pintu. Okey, begini. Ya. Sini. Kita sampai depan tu kita pakai banana. Baik. Okey. Mari.
masuk hospital tu. Okey. Okey, sekarang ni kita pakai banana. Okey, mari tuan. Sebentar. Okey. Mari. Sebentar tuan. Ada orang kah? Sebentar tuan. Baik, baik, baik. Mari. Mari. Situ kan? Di hadapan Ya. situ kan? Ya, betul, betul tu. Mari. Mari kita masuk. Mari. Ada orang tuan. Ada orang. Di mana fail itu ya? Jeruk. Mungkin ada jatuh. Okey. Mari tuan. Mari. Tuan. Ya. Ini sedang ni ada lift ni. Kita naik lift lah, mari. Mari. Naik lift lah. Naik lift lah tuan. Naik lift ke naik tangga? Lift kot. Ikut tuan, saya ikut tuan. Naik tangga lah. Mari. Bilik tu ada orang. Jangan masuk. Bilik tu ada orang. Baik. Okey, sini. Dia tidur. Dia tidur. Mari. Mari. Kamu cari kiri. Kamu cari kanan. Baik. Mana pergi? Benar sini. Tidak ada orang. Tidak ada orang kah? Tidak ada. Tidak ada orang. Mana orangnya? Kemana dia pergi ya? Kemana dia pergi ni? Benarkah maklumat yang kamu terima tu tuan? Kalau ikutkan maklumat yang hamba terima, begitulah. Kalau mengikut daripada hamba nampak kata keluar daripada hospital ini, dan juga daripada maklumat daripada Tuan Marshal Ron Kenway itu, mengatakan yang Van Helsing sakit. Jadi, begitulah. Maksudnya dia ditempatkan di sini, takkan ditempatkan di tempat lain, Tuan. Mana pula pergi dia ni? Ataupun keluarganya sudah bawa pulang kah? Bawa pulang, bawa ke mana? Ke rumahnya mungkin? Tapi tadi hamba lalu rumahnya tidak ada orang tahu. Ataupun ini cuma perangkap kan? Perangkap tu apa? Mungkin ini cara dia menghapuskan musuh-musuhnya. Dia tahu dia banyak musuh kan? Doktor, kenapa tidur? Takkan ada musuh-musuhnya di sini. Maafkan saya, Dok. Aduh, Maksudnya maafkan saya, Dok. Maksudnya Saya takkan ini tengok- satu perangkap. Ya, takkan tengok sebagai tadi. sakit itu sebagai satu perangkap.
Itu saya tidak pasti. Tapi sekarang ni dia tak ada dekat sini. Kau mau? Maaf. Iya, masalahnya hamba pun tidak tahu dia ada di sini. Dia tidak ada di sini. Mana pula pergi dia ni? Howdy tuan-tuan. Odai, Ya, tuan-tuan buat apa di sini? kami mau bertanya tuan. Di mana nama pesakit yang bernama Van Helsing itu tuan? Ya, Tuan Helsing, Tuan Helsing ni siapa? Ya, saya tidak kenal lah tuan. Tidak perlu tanya siapa kami tuan. Yang penting kami mau tahu di mana pesakit nama Van Helsing itu. Oh, tidak ada nama pesakit bernama Van Helsing lah tuan. Jangan menipu, Tuan. Jangan menipu tuan. Apa saya mau menipu tuan? Saya seorang doktor tuan. Tak mungkin dia tidak ditempatkan di sini tuan. Apa maksud tuan? Siapa Van Helsing tu tuan? Macam mana tuan boleh tahu dia berada di sini? Ada maklumat mengatakan dia telah ditempatkan di hospital ini sebab dia sudah mengidap satu penyakit tuan. Tapi tidak tahu penyakit apa. Tak mungkin dia tidak ditempatkan di sini. Saya pun tidak tahulah tuan siapa dia tuan. Tuan, mustahil kamu tidak tahu tuan. Tuan bersakit lain kot tuan. Tidak, Tuan. tidak, Kami Tuan. dapat maklumat dia berada di sini dan dirawat oleh doktor di sini, Tuan. Ya, Daripada mana tuan dapat maklumat tu? Saya rasa tak ada pun dalam list kita nama. Jangan menipu, Tuan. Ya. Saya tidak menipu tuan. tuan. Beritahu kami perkara yang betul tuan. Beritahu kami perkara yang betul. Ya, saya memberitahu yang perkara yang betul lah tuan. Dia ada Bukan hutang. lama lagi saya cakap begini tuan. Dia ada hutang dengan kami tuan. Jadi kami mau mencari dia di sini. Itu tuan tidak perlu cari di hospital lah tuan. Mungkin dia ada di luar ke apa nama Tuan Van Helsing tu. Tidaklah. Takkanlah dia, mustahil dia tidak berada di sini. Ini adalah kota tempat kelahiran dia tuan. Takkan dia tidak ada di hospital ini. Ya, saya pun tidak tahu lah tuan. Macam saya cakap, saya tidak kenal siapa Van Helsing tuan. Doktor, sudah-sudahlah melindungi orang seperti dia, doktor. Ya, Untuk apa Saya- melindungi orang jahat seperti dia? Saya tidak melindungi siapa-siapa tuan. Doktor, kami mudahkan kerja doktor. Doktor tak Ya. perlu rawat Ya. dia. Biar kami tamatkan saja riwayat dia. ya. Kan mudah begitu. Dia ada hutang dengan kami. Saya faham tuan mencari bernama Van Helsing, tapi tuan kena tahu nama Van Helsing ni tidak ada di dalam hospital sini, Menipu, tuan. doktor. Doktor, Berhenti menipu, doktor. doktor, bagi tahulah kepada kami perkara yang sebenar. Di mana Bukan dia? lah. dia? Kenapanya tuan? Dia dibawa ke mana? Siapa Saya yang pun jaga tidak dia? kenal siapa dia tuan. Jika begitu Tuan kenal siapa nama adiknya itu? Tuan K? Siapa? Tuan K? Ya, Siapa nama adiknya itu? Yang selalu keluar masuk hospital ini? hamba melambat maklumat yang Nona Katara ada di sini. Takkanlah Nona Katara ada keluar daripada hospital ini. Takkanlah tidak. Dan tempoh hari dia mengatakan dan takkanlah dia datang saja di sini tuan. Ya. Ya, Iya. tuan. Kemungkinan dia datang berjumpa dengan doktor untuk membeli ubat, mana kita tahu kan tuan. Kemungkinan dia sakit ini ke, sakit itu ke tuan, mana Sakit kita tahu. apa betul, lagi? Ha. Howdy. Panci. Ya, howdy. Ada apa-apa yang terjadi di sini ke? Oh, Iya. tidak ada apa-apa Wah, tuan. betul-betul Kami buka. Ni datang hospital. tidak ada ada apa-apa tuan. Buka topeng. Saya beransur dulu Tuan. Tidak ada apa-apa tuan. Buka. Kejar tuh, kejar. Tangkap. Aduh. Satu lagi hilang ah. Saya cari dia. Mana lagi? Tangkap. Aduh. Ada. Ada seorang lagi ya. Jangan sesekali membukanya ya tuan. Tidak boleh nak buka tuan. Mana lagi? Ada ke? Ada satu saja tuan.
Kenapa mereka lari? Kurang rasa salah. Kamu ada berapa orang? Ah, Kamu ada teman Mana lagi okey kah? tidak. Hamba seorang saja tadi. Dah dapat. Kamu bersorangan? Bawa ke balai. Ya. Aran Marshal, bawa dia ke balai. Aduh. Oh, dapat seorang ah. Oh, cantik Ya. ah. Ada 2 orang ah. Kamu Lepas tu membohongi panggil saya. panggil doktor buat pelaporan apa yang terjadi sebetulnya. Panggil doktor bawa ke balai juga. saya Yang buat, tadi saya terlibat. Saya. Ah. Yang lain bawa ke tiga dalam. Saya Bawa stop masuk ke balai. belakang, kamu depan ah. Okey, bawa iring ah. Jangan sampai terlepas. Ya. Saya jaga depan belakang ah. Ada depan ah. Lepaskan saya. Tuan, apa salah saya, Tuan? Ya. Kami tidak salah, Tuan. Tuan diamkan diri sehingga kita sampai di balai ah. Tapi semua keterangan tu dekat balai jangan di sini ya. Saya tidak bersalah, Tuan. Ya, nanti kita tentukan. Kamu diam ah, banyak cakap lah kamu ni. Lomen pelindung orang-orang kaya saja. Kenapa kamu cakap macam tu ah? Kamu Memang menghina kami begitu kah? hakikatnya, Tuan. Kamu menghina. Itu bukan hinaan, itu Kamu hakikat, Tuan. seolah-olah menghina kita ini macam Menindas yang Dua pihak miskin, sebelah. melindungi yang kaya. tidak ah. Tuan. Ya. Buka Apa, ikatannya, Tuan. Abang mau, buat apa? hamba mau kencing sebentar lagi. Di balai ya? Boleh ya? Ada tandas kah? Ada. Ah, Kencing baik, saja baik. nanti. Ah, baik, Dalam baik. balai. Kencing dalam balai? bawa Oh, lengkap, seronok bawa. ni. Sebab dilindungi oleh Lomen ah. Kamu jangan cap menghina kita. Itu bukan hinaan, itu, Itu hakikat, hinaan, Tuan. Apa hakikat mana bukti Rakyat ah? miskin ditindas. Tidak ada bukti ah. Ada, Tuan. Kamu Bukti lepas terpampang di cakap depan je, mata. Kamu melindungi keluarga Helsing itu. Untuk apa? Keluarga Helsing mana? Saya Jangan laseng buat kamu ah. tindakan. Jangan kamu bawa masuk di dalam tu ah. Bilik lagi satu ini dia. Lepaskan Satu lagi, saya, Tuan. Tuan lepaskan hamba, Tuan. Aduh. Lepaskan, Tuan. Jangan diikat, Tuan. Sudah di lock up, diikat lagi. Kamu boleh buka ah. Saya sudah longgarkan ah. Buka, Tuan. Ketat ni, Tuan. Sudah saya longgarkan ah. Jangan tengok ah. Ketat. Jangan kencing. Kamu ini. Buka, Tuan. Tak boleh tengok ah. Tak ada Jangan kencing. berasingan lah. Nanti lepas ni kita akan buat di bilik siasatan lah. Lepas, Tuan. Lepas. Tuan, Lepas. sila buka bandananya. Oh, tidak boleh, Tuan. Sebabnya hamba ada penyakit malaria tapioka. Tuan, arahan saya sekali saja, Tuan. Oh, Jika Tuan tidak memberi kerjasama, saya pun tidak dapat memberi kerjasama atas pemerintahan nanti ya. aduh. Sila patuhi ya. Hamba ada penyakit bagaimana, Tuan? Macam mana nanti? Tidak mengapa, Tidak Tuan. apa, kalau saya sudah ada vaksin lah. Buka saja. Takut nanti Balai dibusuk, Tuan. Di takut bawah nanti ni kedap dengan penyakit lah. betul kan? Sebab takut nanti kamu semua kena penyakit, Tuan. Tidak Tidak mengapa. apa, Buka saja, Tuan. Betul ke? Ya. Hamba buka ni. Buka. Jangan buka. Jangan buka. Balai dibusuk. Itulah, hamba takut nanti. Hamba takut nanti kalau kamu kena penyakit apa semua. Hamba ni penyakitnya ini teruk ni, Tuan. Kalau Saya- kita, Hati-hati ya. kalau kita Buka tidak saja, buka, Tuan. dia boleh buat apa? Dia tak boleh buat apa kalau kita tak buka. Lagipun saya tidak bersenjata, Kalau Tuan Tuan. tidak beri kerjasama dengan pihak Lomen, macam mana kami nak bekerjasama dengan Tuan ah? Aduh. Tuan tidak Kalau boleh bekerjasama. buka saja, Tuan. Kami buka saja kerjasama emasnya. pun kami tetap salah. Kamu hanya melindungi yang kaya, menindas Macam yang mana Tuan miskin. boleh menidakkan Tuan tidak bersalah? Saya Apa tidak, yang saya Tuan lakukan, masih di Tuan? dalam siasatan lah Tuan. kami tidak ada Kita senjata, bekerja Tuan. Ikut laporan yang disampaikan lah. Kami Kami sudah tidak. terbiasa dari zaman sebelum peperangan ditindas, Tuan.
kami tidak membuat spekulasi tuan, kami hanya ingin menegakkan kebenaran apa yang disampaikan keluarga. Kita bantu yang baik tuan. Tuan jangan melemparkan kata-kata yang sebegitu tuan. Kami Kepada tidak- apa-apa yang kami keluarkan. Tuan memberi kerjasama Jangan soft sebab spoken sangat tuan. Tuan telah melakukan kesalahan di bawah Akta 89 memakai topeng di kawasan Pekan, iaitu saman sebanyak $60. Dan kalau Tuan tidak memberi kerjasama, Tuan boleh dikenakan Akta 186 saman $80. Jadi kalau saya jadi Tuan, sebaiknya beri kerjasamalah. Kami pun tidak mahu membebankan Kerjasama pun tuan-tuan sekalian. bukannya kita mampu bayar, kita tidak ada wang. Ya, kita tidak ada tu wang lah Tuan J. Bagaimana ni? Macam mana mau bayar? Ya. Jadi berikan kerjasama. Tak adalah kena saman banyak. Kalau dia saman pun bukannya kita boleh bayar tuan. Sistem kami sekarang sangat canggih lah. Sistem Nanti canggih kami ya ke? boleh kejar Tuan untuk membayarnya. Oh ya ke? Macam income tax ke? Tidak tuan, sistem Jadi- saman ini dia maksud tuan boleh membayar dalam masa tempoh 3 hari. Okey. Buka sajalah, buka saja, buka. Ya, Buka lah. kerjasama Marilah saja. kita buka lah. Tapi hamba takut ni ya, kalau kena penyakit bahaya ya. Saya takut Biarkan kamu mereka kena penyakit lah. bila kena malaria tapioka mereka. Jadi Apakah? sekarang ni kami sudah buka. Apa yang tonton dan Nona mau daripada kami? Kami sudah beri kerjasama Tuan. Jadi apa yang terjadi tadi? Saya tak tahu. Kenapa Tuan memakai topeng di dalam bangunan itu? Bangunan mana Sehingga tuan? menakutkan doktor-doktor. Macam yang saya cakap tadi Tuan, saya kan ada penyakit. Kami ada penyakit. Kamu betul tak Tuan J? Betul. Saya ada penyakit. Jadinya kami datang ke ward itu. Sebenarnya Mendapat rawatan, tapi tiba-tiba doktor itu panik dan terus membuat laporan kepada tuan-tuan. Kami sebenarnya mendapatkan rawatan Tuan. Ya. Kamu tidak bercakap dengan doktor ke? Kata kamu ingin dapatkan rawatan? Ya, kami Tadi- sudah cakap begitulah. Kami sudah naik sampai tingkat atas, tapi kami lihat ada doktor itu tengah tidur Tuan. Ya. Ya, jadi kami terus mau baring ke ke katil-katil ward itu untuk dapat rawatan, menunggulah doktor di situ. Begitu sebenarnya. Lagipun kami datang tidak ada senjata apa-apa Tuan. Lainlah kalau kami buat kecoh ke menembak sana sini, tidak. Kami sebenarnya takut warga-warga sendiri sini kena penyakit. Begitu. Sebab itu kami pakai topeng Tuan. Kenapa tuan-tuan lari ketika pihak Lomi mendekati tuan? Kami rasa terkejut. Terkejut lah Tuan. Kami panik lah. Tiba-tiba ada lawman pula. Kami datang nak ambil rawatan saja Tuan. Kebiasaannya orang yang tidak bersalah dia berasa aman lah. Tuan, Ya. Tuan, begini Tuan. Nomen, Ya. mana mereka? Ya. Di dalam jail. Ya. Sel 1 dan 2. 2, 3, Ya. 2, 3. Mereka katakan mereka datang ke situ nak dapatkan rawatan malaria, tapi doktor terkejut, mereka kata. Ya Tuan. Kami tidak mengacukan senjata pun. Saya mau tanya kamu di sini, kami mendapat laporan daripada dokter, kamu mencari Van Helsing, bekas pesakit bernama Van Helsing di sana. Siapa tu tuan? Kami tidak kenal. Ya. Doktor nyatakan report Tadi berkenaan kamu itu. yang cakap Cakap apa? Kamu yang cakap tadi Van Helsing Kamu Eh. nak cari dia dekat apa namanya? Klinik Bila masa saya cakap tuan? Ya. Masa kita on the way tadi ke Balai Okey. Saya dengar lah. Oh, jangan tuan, jangan Ini buat fitnah sudah ada tuan. bukti. Saya tanya, kamu jawab. Tadi kamu sendiri cakap Bagi yang kerjasama. Saya tanya, kamu jawab. Okey, Kamu begini. buat apa bagi habis dulu. Okey. Kamu buat apa di hospital? Kenapa mencari Van Helsing? Okey. Begini Tuan. Pertama sekali kami mau mendapatkan rawatan sebabnya kami berdua ni ada penyakit malaria tapioka Tuan. Jadi kami takut warga di sini mendapat mendapat
tempias dari penyakit kami. Sebab itu kami pakai topeng tuan. Dan juga kami dengar sahabat kami Van Helsing itu ditempatkan di situ. Jadi yalah, kita kan Tuan J kan, betul tak? Betul? Jadi kami rasa seronok lah. Ya sebab ada sahabat kami Tuan Van Helsing di situ. Boleh lah. Ya sebab sahabat lama kan Tuan. Begitu. Kita mau melawan saja. Betul Tuan. Sambil-sambil tu Sudah ya. salah. Kamu putar balik cerita. Bukan. Tadi Jadi kamu Sabar, cakap- sabar. Bagi Lomen, bagi dorang habis cakap. jadi Lagi? tadi kami mau mendaftar sebagai pesakit di situ, tapi kami lihat doktor, ada satu doktor situ tidur Tuan. Kalau tidak percaya cuba tanya doktor yang ada, doktor lelaki tu Tuan. Doktor, ada satu doktor tidur. Jadi kami duduklah di situ menunggu, sambil menunggu doktor yang ada datang di situ. Mau mendaftar jadi pesakit di situ. Begitu. Kalau kami datang mau buat kecoh Tuan, kami sudah semestinya kami membawa senjata di pinggang kami. Betul. Begitu. Itu saja Tak Tuan. cukup. Tak cukup lagi. Tak cukup. Apa lagi? Tak cukup. Itu Bagi saja. alasan yang kukuh lagi. Ini saya nampak kamu punya alasan ni macam kertas saja. Senang koyak. Saya Apa mau yang kertas Tuan? Itu memang hakikatnya Tuan. Iya. Okey lagi. Itu saja alasan yang ada. Itulah. Kalau bukan alasan lah, itu memang perkara hakikat lah Tuan. Begitu. Kalau kami mau membuat kekacauan, sudah semestinya kami datang dengan senjata. Okey, bagi yang ini bercakap lagi. Apa alasan kamu? Alasan saya sama seperti dia Tuan. Kami mau mendapatkan rawatan. Kemudian tiba-tiba disergah oleh Lomen. Salahkah kami dapatkan rawatan Tuan? Lagi? Itu saja. Habis. Habis Tuan, habis. Tidak ada mau cakap lagi apa-apa. Tidak mau. Okey, kamu stick dengan alasan kamu ni. Ya. Okey, kamu datang sana memakai mask. Memakai mask, sewaktu kami tiba berlaku kekecohan. Doktor Kelang Kabut melaporkan di sini ada kekecohan terjadi di hospital. Bila mana kami suruh buka mask, kamu melarikan diri terjun daripada bangunan itu. Kalau bukan Lomen saya ada di bawah, kamu sudah terlepas. Dan kemudian kami berjumpa dengan doktor, menerima report bahawasanya kamu mencari Van Helsing dengan niat ingin membunuhnya. Mana Diam. ada? Diam. Dengan niat membunuhnya. Okey. Tadi saya dengar ada cakap tidak kenal Van Helsing, tapi sebelah sini cakap ada pula kenal Van Helsing. Ya, Amba saja yang kenal dia. Saya saja yang kenal dia. Begitu. Sekarang Lomen ni, itulah. Jadi sekarang bagi tahu apa niat kamu sebenarnya. Seperti itulah yang saya Bagi tahu sebenarnya. Kami mau Van Helsing mati Jangan Tuan. kami. Oh, kenapa? Van Helsing So kamu mengaku mau membunuh Van perlu Helsing. ditamatkan riwayatnya Tuan. Kenapa? Punca kepada segala peperangan yang berlaku tempoh hari adalah daripada dia Tuan. Ya. Dan saya ingin bertanya pada kamu siapa? Apa Jack hak kamu membunuh? Arthur Sepro nama Apa saya. hak kamu membunuh? Apa Sebab jawatan keluarga kamu di saya dalam sini? berpecah belah. Saya hanya rakyat biasa yang mana keluarga kehilangan keluarga akibat peperangan. Saya Tuan. tanya kamu rakyat biasa, kamu berhak membunuh orang sesuka hati? Sebab dialah punca keluarga saya mati Tuan. Saya tanya kamu, undang-undang adakah tidak? Saya tidak perlukan undang-undang kalau keluarga saya yang mati Tuan. Bila mana kamu tidak perlukan undang-undang, silap-silap kamu pun boleh terjebak. Apa Saya beza kamu tak dengan ada dia masalah. jika dia bersalah? Biarlah dia mati Tuan. Keluarga saya tidak ada Tuan. Mana keluarga saya? Mana kawan-kawan saya? Semuanya mati sebab peperangan Tuan. Semua punca daripada dia dan Tajul Tuan. Kamu yakin? Ya. Kamu sudah keluarkan siasatankah? Ada laporkan kepada Lomen? Lomen melindungi yang kaya. Buat apa kami lapor Tuan? Lomen Kamu berperang ada bagi bukti? pihak dia. Kamu ada bukti Lomen saya melindungi yang kaya? Lomen hanya berperang Apa yang untuk Lomen yang buat? berkuasa Tuan. Kami diserang oleh kumpulan Tajul
dan juga lomen-lomennya tuan tempoh hari. Jadi untuk apa kami percaya kepada lomen lagi tuan? Betul. Keluarga saya mati tuan. Untuk Betul. apa saya hidup lagi? Betul. Jadi alang-alang Jadi keluarga kamu saya tidak sudah percaya, ada. kamu tidak percaya dengan lomen. Sudah saya tidak percaya lagi pada lomen Okey. tuan. Saya tidak tahu apa yang terjadi sebelum ni. Saya baru ditugaskan di sini. Jadi sekarang ni untuk pengetahuan tuan-tuan semua, lomen tidak berpihak pada siapa-siapa. Lomen di bawah penjagaan saya, lomen-lomen saya semua tidak berpihak pada mana warga. Semuanya sama rata dilayani. Kenapa kamu tidak datang buat laporan terlebih dahulu? Kalau kami buat laporan, apa yang tuan boleh lakukan? Jalankan siasatan Sampai bila siasatan nak dijalankan? sehingga selesai. Okey. Kamu datang sana, cuba pikir diri kamu. Sekarang ni keluarga kamu tidak ada, betul? Betul tuan. Orang yang kamu sayang sudah tidak ada. Sudah tidak ada tuan. Rakan kamu? Ramai yang sudah mati tuan. Yang sebelah ni bukan rakan kamu? Sama saja. Bukan kamu berdua ni rakan? Ya, betul. Iya. So kalau kamu mati macam mana rakan kamu tu? Bagaimana dengan rakan saya ni? Apa akan jadi dengan dia? Tuan. Dia boleh hidup, tak ada masalah tuan. Masalah. Kamu tahu tak apa yang kamu lakukan pada malam ni? Ini satu kesalahan tau. Okey, kesalahan yang sangat berat. Tidak boleh diambil remeh. Okey? Hal ini bukan hal kecil. Kamu datang sana mengugut untuk membunuh. Membunuh. Kalau kamu membunuh, apa beza kamu dengan Van? Dendam takkan pernah padam tuan. Iya. Kenapa? Biarpun ada undang-undang, dendam takkan pernah padam tuan. Dia telah membunuh adinda hamba dengan tangannya sendiri, tuan. Kenapa kamu tidak biarkan undang-undang tanpa mengotorkan tangan kamu yang menyelesaikan dia? Orang kata alang-alang tuan. Keluarga saya pun sudah tidak ada. Jangan. Kawan-kawan saya pun sudah Okey. tidak ada. Untuk apa saya teruskan hidup? Andai kata saya mati malam ni pun saya tidak ada masalah tuan. Yang penting dendam saya itu terbalas. Okey. Okey. Itu baru Van tuan. Apa yang saya boleh cakap? Undang-undang tetap undang-undang, peraturan tetap peraturan. Apa yang kamu lakukan ni salah tetap salah. Kamu akan dikenakan ini saman dan juga hukuman atas perilaku kamu ini. Okey, Loben. Ambil tindakan, cari saman ugutan membunuh. Di bawah akta 302. Bawah 302, hukuman? Hukuman 25 community CS service. dan saman Saman sebanyak $200. Duit dah habis. Okey, saman dulu. Audi tuan. Boleh Boleh berikan ID tuan. Boleh berikan ID tuan? Nombor badan ke? 74. 74 ya. 197. 74. Lama-lama keluarkan notebook dulu. Sekejap ya tuan. Apa saya bacakan balik ah. Okey tuan, saya bacakan balik. Kesalahan cuba membunuh. Berapa nombor badan? Akta 197 tuan. Saman 200 CS 25. Tuan Jack. Baik. Betul ke? Baik tuan. Ya, nama saya Jack tuan. Baik tuan, saya akan Jack ada jatuhkan seprof. saman Ya. Saya sudah bagi di bel dia. atas kesalahan Bolehkah cuba tuan membunuh membuat akta 302. menggunakan /my bill tuan?
untuk membayarnya. Tuan mau kena bagi baju dia. Tuan kan? Ya. Macam mana? Tuan tak ada. Bagi baju kat dia. Sekejap. Tuan, Tuan kan? Ini ada CS kan 25? Baik. Sabar, saman dulu. Sama dulu eh. Tuan boleh Saman sudah. membuat Sudah bagi. pembayaran di Ini MyBill. Tuan Jack, saya akan terangkan. Baik. Saman Tapi ini hamba bayar buat kemudian puasa lah. sekarang sehingga 3 hari. Saya sudah bayar, Tuan. Okey, tidak. Saya terangkan saja. Okey, selepas 3 hari saman akan ditolak menggunakan di setiap bank lah, di mana penyimpanan duit tuan. Faham? So tuan sudah bayar. Okey, tuan kan? Ya, tuan Jack ni sudah bayar saman. Baik. Tuan lo? Ya. Ni tuan nama apa tuan? Tuan nama apa? Kau bawa gasak tuan. Okey, tuan kau bawa. Saya jelaskan balik. Kesalahan 302. Cubaan membunuh. Saman sebanyak 200 dan CS sebanyak 25. Tuan faham eh? Ya, baik, faham tuan. Dia akan sampaikan bil kepada tuan. Sudah. Okey. Sekejap tuan. Deputy. Ya. Sini. Kalau nak Jail clock. Nanti kamu ambil baju. Jail clock ID. Nanti kamu masuk dalam jail clock ID dia. Tadi dia 74 tadi kan? Okey. Okay, Deputy standby baju-baju dia lah. Nanti kamu masuk dalam. Okey. Selesai saman kah? Dah selesai. Bagi baju-baju. Tuan, saya akan berikan Awak saya baju. boleh jalankan community service? Okey. Tunggu ni. Ya. Saya tengok dulu ni. Mana bajunya? Cepat. Saya ambil di belakang itu, Tuan. Sebentar. Sebentar, Tuan. Dia ada. Jangan. Mana bajunya, Tuan? Maaf saya. Tapi kamu ambil lah. Ya, ID. Termasuk ID. Jarak ID. Sudah boleh berikan pada mereka kah? Sebentar, Tuan Marshal tengah ni. Mungkin dia ada size lah. Tuan kau bawa size berapa kamu? S tuan. Oh, S kah? Ya. Selesa kah kamu nanti? Hamba badan kecil saja tuan. Oh ya kah? M pun boleh, MM. M boleh kan? Ya. Tidaklah ni panas sangat. Okey, untuk ni community service. Okey, kali ini kamu sudah bayar saman. Okey, berapa jumlah saman dia tadi? Ini dia 200 tuan. Ini 200. Sudah bayar penuh? Ya, sudah bayar penuh. Tuan ID apa tadi? 197 tapi sudah di-bill dah tadi tuan. Okey. Untuk hukuman ini CS kita belum ada lagi. Jadi sekarang kamu akan dikeluarkan daripada penjara ni tapi amaran keras dalam pemantauan lomen. Okey. Kamu kena berada di sekitar Saint Denis saja, tidak dibenarkan keluar daripada ni. Daripada Saint Denis. Okey. Kami akan Jam pantau bila, pergerakan kamu. Berapa Okey, hari kami- kami perlu berada di kota busuk ni, Tuan? Okey, kamu kena berada di sini selama 2 hari sehingga selesai hukuman kamu. Dan setiap 2 hari itu selepas 5 jam datang report ke sini. Faham? Tuan kau bawa dia belum bayar lagi ya? Nah, bayar. Selesaikan dulu. Bayar baru boleh keluar.
Tuan Jack tiada. Tuan Kobau, kamu boleh selesaikan saman kamu tunggak. Kamu Sudah, tidak sudah. boleh membohongi saya. Sudah. Sudah kah? Sudah. Okey, dua-dua saman sudah clear. Okay. Untuk hukuman kamu kena berada di sini selama 2 hari, dilarang keluar dalam pemantauan lomen. Seandainya kamu melakukan kesalahan yang sama atau lebih teruk lagi, tidak ada kompromi daripada lomen, kamu akan diantar ke Sisika. Faham? Baik, Tuan. Amaran keras daripada saya. Ya, jauh situ ke Faham? Faham, Tuan. Faham ke Kamu tidak saya- ni sebelah ni? KSM Diam Faham, saja ni. Faham, Tuan. Tuan faham Faham. Terus. Ingat, jangan ulangi kesalahan yang sama. Kalaupun sudah habis hukuman kamu datang sini repot. 197. Jangan Ya, buat. betul. Apa tuh Lex lagi? Apa dia? Siapa yang buat nih? Keliru. Itu ni Razer. Reza. Buat apa tuh? Dia nak pergi Tukar baju dia. tukar baju dia. Tak apa, pakai baju biasa. Orang mau dikeluarkan daripada ni. Okey. Okey. Amaran keras daripada saya dan daripada Lomen. Kamu keluar, kamu selesai hukuman, datang sini report. Jangan buat tindakan gila, buat pemikiran sendiri. Pikir diri itu sendiri. Jangan pikir mau balas dendam saja. Faham ke tidak semua? Faham, Tuan. Tuan. Okey. Baik keluar, bebaskan mereka. Kita ada undang-undang, guna pakai undang-undang tu. Di mana baju saya, Tuan? Ambil balik Pakai baju dia, ntar dia keluar. Mana mau salin baju Kenapa pakai baju? Macam mana mau salin baju Tuan? Bentar, saya cuba. Ni, mesti ni. Baik, Tuan. Ada berapa dah? 74 jam. Lagi ya? Ya, tak ada. Baik. Terima kasih, Tuan. Berapa hari dia dapat? 2 hari lah. Tunjuk dapat berapa hari lah dia. Ya, betul. Ayo. Ingat amaran daripada saya. Ya, baik, Tuan. Okey. Kamu mau tunggu rekan kamu ke tidak? Ya, hamba tunggu dia. Kena tangkap pula. Aduh. Okey. Gunakan undang-undang, Tuan. Jangan sendiri berbicara, Tuan. Baiklah, Tuan. Kita ada peraturan. Gunakan undang-undang. Ya, maafkan hamba ya. Okey. Mungkin sebab Roman Kamu masih ada keluarga ke? Ada, Tuan. Iya. Tidak pikir keluarga kamu. Tapi ada yang sudah meninggal dunia. Kamu rasa apa yang kamu buat nih, kalau andai kata orang tu masih hidup, dia suka ke apa yang kamu buat nih? Tidak, bukan? Ya. Kenapa saya tidak Kalau boleh dia salin mas- baju Tuan Dia kira kata salin baju selesai dia. hukuman baru boleh salin baju Yang sekarang jalan hukuman nih apa? Hukuman yang kamu dapat nih? Berapa menit? Tidak tahu, Tuan. Salin baju tidak dapat. Kamu memang tidak pakai baju kah? Tidak. Oh, tak mengapa lah. Saya cuba. Saya beransur dulu Coba. ya, Tuan. Boleh. Ingat pesan saya. Ingat. Kami baik, perhatikan bantuan berdua. Baik, Tuan. Dah, boleh pergi.
Baik. Kamu tahu kan di mana rumahnya? Rumahnya apa tahu? Alang-alang kita berada di Saint Denis tu, kita selesaikan kerja kita. Kita mengintip rumahnya dulu. Mari. Kita jalan kaki saja. Macam mana mau salin baju ah? Pergi kedai baju kot. Mungkin Ke sebentar. kita pergi kedai baju dulu. Kamu coba. Kenapa mereka mau suruhkan si Van Helsing ah? Itulah. Tak, dia cakap begini tuan. Dia cakap ada undang-undang. Dia tidak tahu kan lawman sebelum ini berperang dengan kita. Lawman sebelum ini kan berpihak kepada Ya, berpihak kepada Tajul dan juga Van. Iya. Lepas tu dia mau kita percaya kepada dia. Memang tidak tuan. Jangan cuba-cuba minta saya percaya kepada lawman. Kalau hamba dapat jadikan benar, memang lawman ni memang hamba jadikan orang suruhan saja. Mana dia punya tempat simpan baju ah? Almari baju di mana? Di sini. Nih, kamu pergi buka buku ini. Mana? Nih, buka buku ini. Jual baju kan? Ada kalau kamu simpan bajunya. Pergi ke outfit. Sudah. Mari. Bagaimana? Mana rumahnya? Sini, mari. Kobau. Ya. Saya masih tidak berpuas hati, Kobau. Hamba pun masih tidak berpuas hati lagi ni. Di mana keberadaan dia? Saya tidak mau apa, saya mau darah dia. Tak kisahlah darah Van kah, darah Tajul kah, ataupun keturunan dia pun boleh, tuan. Saya tidak peduli ah. Kalau ikutkan ke kiri ni. Jangan sampai saya colik adik dia. Tapi, bukankah dengar kabar yang adik dia sudah mati? Adik dia masih hidup, tapi Oh iyakah? tapi tidak tahu keberadaan dia di mana. Tapi kamu kata dia selalu ulang di hospital kan, kamu nampak kan? Betul. Tapi itu sebelum ini sekarang sudah tidak ada. Oh ya. Ya. Hamba pun tidak tahu keberadaan dia ada di mana. Memang mereka menyuruh kah? Ya, musuh dia kan banyak. Musuh Van itu. Sudah pastilah bila ramai yang tahu dia sudah sakit, mungkin musuh-musuh yang lain akan cari dia di hospital. Sini kiri. Mungkin dia disorokkan di tempat lain, tapi tidak tahu di mana. Faham? Tapi dengan kata Continental sudah bankrupt. Padan maka. Mungkin dia duduk di rumah busuk lah rasanya Van Helsing tu. Ya kah? Ya. Tapi tak tahulah rumah mana. Sebabnya tengok, rumah ni pun kosong tau. Ni kanan ini. Rumah mereka. Rumah dia. Ini ya rumah mereka? Ya, ni rumah dia. Kita pecah masuk curi barang terus. Alang-alang. Tapi tidak ada orang kan? Tidak ada orang Kita pecah masuk saja. Oh boleh. Van Helsing. Oh, Van Helsing.
Masuk saja. Wah. Tapi nampak rumahnya kosong lah. Van Helsing nak suruh mana? Tandas benar. Mau pergi tandas ah? Kencing di sini saja. Kencing pasir-pasir paha. Macam sepas saja di rumah mereka ini. Rumah ini sudah busuk. Busukkan lagi. Busukkan lagi rumah ini. Terbakar sajalah rumah dia ni. Ini. Kencing di situ. Kencing di situ. Tuh. Jangan tuan. Walaupun kita miskin, kita ada cari tandas dulu tuan. Tidak ada tandas lah. Tidak dah. Rumah besar-besar tidak ada tandas. Mereka buang air di mana? Oh, besar lah rumah dia. Abang tak pernah naik sampai atas ni lagi. Oh, kamu pernah masuk rumah dia kah? Pernah. Hei, kamu kawan dengan dia kah? Dulu. Ya, Kamu kawan dengan Van tu kah? dululah. Kan Katara itu kan sahabat baik pada Kanda Gagak itu. Mana tandas dia? Tandas tidak ada lah. Betul mau cari tandas dia. Aduh. Betul abang kata tadi, kencing saja dalam bilik pejabatnya itu. Ada. Baik. Sudah. Tadi abang kencing dalam gel. Oh, Van? Oh, Van. Tidak ada pula. Tapi betul tuan, dendam boleh buat orang jadi gila. Ya, betul. Nampak ni. Tapi sunyi kota ni selepas peperangan. Ya, mana pergi orang-orangnya dulu? Tidak tahu lah. Mana? Kota. Kita tidak boleh keluar kah? Kita tidak boleh keluar sini ya. Aduh. Tapi kita mau buat apa? Keluar sajalah, tak boleh kah? Macam mana kalau Lomen nampak kita keluar dari kota bagaimana? Bukan dia jaga, kita masuklah. Aduh. Betul kita mau ke mana ni? Tuan Kobau. Bagaimana abang mau cari? Abang mau buat perniagaan ni? Tak mau pergi ke Johannesburg. Aduh. Berapa lama? 2 hari kita di sini. Buat antarabangsa kah? Tidak tahu. Buat antarabangsa habislah kita, Tuan Jack. Tapi kurang-kurang bolehlah duduk lama di sini. Banding sebelum ini, hamba dihalau daripada sini. Bagusnya Lomen ini dia inilah. Dia bagi kita duduk di kota busuk inilah. Tidak bagus tuan, di kota busuk. Saya tahu mana tempat mau pergi ya. Mana? Mari tuan. Bah. Ayo. Bari. Bah. Mana kita? Bah. Ini rumah keluarga Kimura dulu kan? Ya, keluarga Kimura. Kita duduk di sini, tuan. Ya. Itu depan itu kubur seseorang yang hamba kenal dulu. Kuburnya siapa? Kamu kenal ke Hannah Montana? Hannah Montana? Itu kuburnya itu depan itu. Oh iya. Jadi semandikan di situ.
Untuk apa lagi tempat tidak tahu. Aduh, tidak biasa. Nanti kita mau buat apa ni tuan? Pusing-pusing sajalah macam mana mau cari wang gitu kan. 2 hari tau. 2 hari kena duduk di sini, lepas tu selepas 5 jam kena lapor pula di pejabat lomen. Aduh. Tak apalah. Jatuh kita tidur lah kat rumah besar ni tuan. Tidur sini kah? Ya, dia dalam rumah itu, rumah keluarga Kimura itu. Kurang-kurang mereka tidak ada kunci kan, jadi kita duduk saja dalam rumah mereka ni. Ya tuan. Sebentar tuan, pusing-pusing dulu. Tak apalah, kita berlagak seperti orang kaya lah. Iya. Datuk Gubernur West Elizabeth. Ya, Datuk Gubernur New Hanover. Apa perancangan kita selepas ini tuan? Perancangan yang bagaimana tu? Amba rasa Amba mau sekat jalan ekonomi St. Denis tuan. Kita tidak ada kuasa tu. Ya. Amba rasa mau letakkan pasukan khas menjaga di sempadan St. Denis sana, supaya tidak ada wagon-wagon perniagaan mereka lalu ke dalam wilayah amba. Padankan mereka. Kalau kamu mau bantuan, amba boleh bantu. Hantar pasukan jaga di bahagian laut supaya mereka tidak boleh masuk melalui Blackwater. Aduh. Dua tiga kucing berlari. Mana nak sama si kucing belang? Tak apa. Plan pertama tidak menjadi. Mana tahu yang kedua nanti menjadi. Betul. Amba rasa kita kena cuba cara yang halus, Tuan. Macam mana caranya? Antar santau kah? Bukan. 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 Tadi kata Tuan Ron Kenway Marshall itu kan, kita perlu gunakan undang-undang, betul tak? Betul. Saat kita sudah berkuasa nanti, Tuan, kita gunakanlah lawman untuk mencari mereka. Kan? Kita tapi guna. Yang penting bukan hukuman dari lawman, hukuman dari kita. Iya. Kita jatuhkan hukuman. Betul. Pancung sampai mati. Tembak sampai mati lah, tembak sampai mati. Iya, tembak sampai mati. Ya. Kita tangkap Tajul dan Ren itu. Kita adili mereka di tempat gantung sendiri. Valentine itu. Boleh? Dan juga lagi cantik begitu. Kita pamerkan mereka kepada orang umum. Orang lain. Kita buat hukuman itu di depan orang lain. Biar mereka tahu. Jangan sesekali menginjak-injak kepala orang lain. Jangan sesekali menggunakan kuasa untuk kepentingan diri. Iya. Sebab kau ada kuasa, kamu boleh menindas orang. Sekarang kalau kita ada kuasa, kita guna untuk tindas dia pula. Amba mau lihat orang-orang sendiri di sini menjadi pelarian. Tapi kan,
Saya dengar kabar. Saya mau minta bantuan dengan kamu ingatkah pembantu kepada Tajul dulu, nama Tuan Nas itu? Oh, Nas Mota. Ya, Mhm. kita bentuk satu pakatan Tuan dengan dia. Itu bukan orang Tajul kah? Saya ada berjumpa dengan dia. Ya. Dia pun mencari Tajul lah. Dia Sebab mau membalas dendam kepada Tajul. Disebabkan Tajul berlakunya peperangan. Dan disebabkan peperangan, bisnesnya hancur lah, jahanam. baik juga cadangan tu tuan. Hmm. Apa kata kita jumpa mereka nanti? Mungkin kita boleh bermula esok. Kita cari pengaruh. Esok hamba tidak tahu, tapi hamba tidak tahu hamba boleh atau tidak. Tidak mengapa. Kalau andai kata ni, kita try cari. Dan Ya, betul. kita berhubung melalui surat kan? Ya, kamu sudah ada alamat surat hamba kan? Belum ya? Belum. Jangan risau, surat yang hamba hantar tadi tu hamba dah sertakan alamat surat hamba. Baik. Nanti kamu lihat saja. Baik. Nanti kalau ada apa-apa info, kalau hamba pun ada info, nanti kita bertukar-tukar maklumat lah. Betul kan? Baiklah. Saya rasa seperti saya mau pulang ke kampung halaman dulu tuan. Sama lah. Mau pulang tak boleh, kita duduk di Saint Denis tuan 2 hari. Mau masuk tidur dulu tuan. Kita tidur dalam rumah ni je, rumah Kimura ini. Ya, tuan. Ya, rumah mereka tidak berkunci tuan. Kita gunakan, kita berlagak seperti orang kaya tuan. Ya. Ini permulaan tuan. Ini permulaan. Nanti apa, satu hari nanti, ya, kita pula yang akan gubal undang-undang untuk meranapkan Saint Denis ni. Kita lari tuan. Ya, mari. Penat ke berjalan. Ya, mari. Saya tidur dulu tuan. Baik tuan. Jumpa lagi tuan. Hamba Untuk hari ni ya. Baik. Jumpa lagi tuan. Okey, mana semua. Saya undur diri dahulu. Terima kasih yang tap screennya. Terima kasih juga yang share live hamba tadi. Terima kasih juga yang bagi gift tadi. Terima kasih juga. Semoga dimurahkan rezeki, dimurahkan suasana. Terima kasih juga yang follow tadi. Kita jumpa lagi. Mungkin esok ada. Esok saya live. Esok saya live. Jadi kita jumpa esok. Selamat malam semua. Assalamualaikum. Bye bye.